谜语或者谜题是念 teka teki 还是 teka teki 呢？相信大部分的人会把 teka teki 错念成 teka teki。是的，谜语或者谜题正确的念法是 teka teki， 而不是 teka teki。你还是怀疑吗？老师给你一个方法，你可以到 Dewan Bahasa dan Pustaka 大马语文局的 PRPM Pusat Rujukan Pesuratan Melayu 官网去查询一下，只需要输入 TEKA TEKI， 网页就会展现这个词汇的正确发音与意思。因此，猜测人心不是一件容易的事。Meneka hati manusia bukan satu kerja yang mudah， 而不是 meneka hati manusia bukan satu kerja yang mudah。你能猜到张老师为何喜欢马来语吗？ Dapatkah anda meneka mengapa Dr. Chong suka bahasa Melayu？ 而不是 Dapatkah anda meneka mengapa Dr. Chong suka bahasa Melayu？ 猜猜看，是 cuba teka， 而不是 cuba teka。哦。